Di rimba yang tidak bernama, angin tua membawa rahsia lama. Jejak langkah hilang di antara kabus, namun suara legenda terus memanggil. Kembali lagi kita dalam rancangan Paranormal Cuak Tak Cuak. Pada episod kali ini, saya ingin memasuki satu kampung yang bernama Kampung Alam Petala Roh atau nama legendanya Kampung Sayung. Saya dengar cerita orang kampung di sini menceritakan bahawa hujung kampung terdapat satu kawasan larangan kerana sudah lama tidak didiami kerana ianya merupakan tempat roh-roh bersemayam atau disebabkan oleh jasadnya ditinggalkan. Jadi, mari ikut saya. Awak semua dengar tak suara yang berbisik di telinga saya? Sudah bangun ya, Cu? Saya berada di mana, Nenek? Sekarang kamu berada di rumah Nenek. Tadi sewaktu Nenek pergi ke hutan belantara sana, Nenek jumpa kamu pengsan. Jadi sekarang kita berada di kaki Bukit Gunung Ledang. Gunung Ledang? Apa tu, Nek? Selendang ke? Ada-ada saja kamu ini. Bukan, Nenek kata Gunung Ledang. Maka tersebutlah sebuah kisah pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah hajat Tuan Hamba datang kemari? Ampun beribu-ribu ampun, Tuanku Puteri. Mohon diampunkan segala bicara dan tingkah laku hamba yang hina ini. Sesungguhnya teramatlah besar hajat Duli Yang Maha Mulia Sultan Mahmud Shah ingin meminang Tuanku Puteri sebagai permaisuri di Melaka. Kerana baginda begitu terpegun dengan kejelitaan Tuanku Puteri yang tiada tandingannya. Jika begitu hajat baginda, baiklah. Beta tidak akan menolak. Tetapi beta ingin meminta 7 syarat sebagai hantaran pinangan. Dan Sultan wajib memenuhi syarat beta. Syarat yang pertama, beta inginkan jambatan emas dari Melaka ke gunung ini. Kemudian syarat yang kedua, beta inginkan jambatan perak dari puncak gunung ini ke Melaka. Dan syarat yang ketiga, Tuanku Sultan wajib menyediakan 7 tempayan air mata anak dara sebagai air mandian beta. Dan syarat yang keempat, Tuanku Sultan wajib menyediakan 7 tempayan air pinang muda sebagai air bilasan beta. Syarat yang kelima, Tuanku Sultan wajib menyediakan 7 dulang hati nyamuk. Manakala syarat yang keenam, Tuanku Sultan wajib menyediakan 7 dulang hati kuman. Dan syarat yang ketujuh, syarat yang terakhir, Tuanku Sultan wajib mempersembahkan semangkuk darah anakanda baginda sendiri. Jika segala syarat ini telah dipenuhi oleh Tuanku Sultan Baginda, beta akan turun daripada gunung ini dan menjadi permaisuri baginda.
Sampaikanlah bicara ini kepada Raja Melaka. Ampun Tuanku Puteri, akan patik sampaikan segala titah ini kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan. Darah anak sendiri? Ya Allah, itu bukan satu hantaran, Nek, tapi merupakan satu penghinaan. Ya, benar Cu. 6 syarat itu mustahil. Namun, syarat ketujuh itulah yang membuatkan baginda berasa sangat kecewa sehingga terpaksa menolak pinangan Puteri Gunung Ledang. Sejak hari itu, Puteri Gunung Ledang telah menghilang dan hanya dikenali sebagai penjaga Gunung Ledang. Tapi kan, Nek, sungguh halus tutur bicara mereka. Walaupun ia merupakan satu teguran yang keras dan menikam, namun masih berlapik dan bersopan. Nenek, kampung ini nama apa? Kampung Sayur. Kamu mau pulang ya? Macam mana Nenek tahu? Tidak mengapa. Begini, kamu carilah orang yang paling gagah perkasa di kampung ini. Hanya keturunannya yang diamanahkan untuk menjaga kampung ini daripada alam lain. Baiklah, Nek. Terima kasih kerana sudi merawat saya. Kuat betul aku ni. Maafkan saya. Boleh saya bertanya? Silakan. Adakah kamu kenal orang yang paling gagah perkasa di kampung ini? Itulah aku orangnya. Badang. Patutlah kau nampak gagah perkasa. Oh, aku diberitahu oleh nenek bahawa engkau lah penjaga pintu untuk alam ini. Betul? Kalau kau nak tahu, aku ada rahsianya. Aku pada waktu itu hanyalah seorang hamba di Sayung yang bekerja untuk seorang tuan tanah yang kaya. Tubuhku kurus, namun rajin kerjaku. Setiap hari, dari terbit matahari hingga terbenam, aku membersihkan hutan. Namun rezekiku seringkali dicuri. Aku percaya, tentu ini semua tulang dan sisi ikan yang terkena dalam luka aku ini. Tapi siapakah yang memakannya pula? Rezeki aku ni dah. Dapat pun kau. Aku bunuh kau. Ampun. Janganlah kau bunuh aku. Kasihanilah aku. Aku hanya ingin mencari rezeki. Aku ada satu tawaran untuk engkau. Apa kata engkau minta sahaja apa yang engkau mahu. Aku akan tunaikan segalanya. Aku sebenarnya teringin mahu jadi kuat. Kalau kau mahu kuat, aku boleh tunaikannya. Tapi dengan satu syarat. Engkau perlu makan muntah aku. Kalau macam tu, muntahlah sekarang. Biar aku makan muntah engkau. Baiklah, sekejap. Aku pergi muntahkan di atas daun pisang itu. Baik. Ini muntahnya. Macam mana? Sedapkan muntah aku? Sekarang kau telah gagah perkasa. Jadi, lepaskanlah aku. Tolonglah. Tapi tunggu sekejap. Macam mana aku mahu tahu kalau aku sudah kuat? Apa yang aku perlu buat? Engkau ni. Cuba kau balik kayu ini sekarang. Apalah. Betul-betul ke jadi kuat ni? Wah. Betul. Aku sebenarnya sudah kuat. Jadi engkau telah gagah perkasa. Lepaskanlah aku. Tolonglah. Boleh. Tapi engkau perlu berjanji. Jangan ganggu luka aku lagi lepas ini. Boleh? Kalau macam tu, pergi sekarang. Faham. Baiklah, jumpa lagi. Itulah kisahnya. Sekarang kau sudah tahu bagaimana seorang insan biasa mampu menjadi seorang badang si perkasa. Oh,
Sanggup je kau makan muntah yang jijik itu? Okey, baiklah. Kita kembali ke tujuan asal aku. Nenek kata engkau adalah orang yang boleh keluarkan aku dari tempat ini. Alam ini, nampaknya engkau sudah melanggar aturan yang ada di alam sana. Baliklah engkau sebelum bulan purnama mengambang. Ingat pesanan aku ni, sewaktu engkau ingin pulang, ada sebuah batu yang menyerupai manusia bersujud. Ingat, jangan sesekali engkau menyentuh batu tersebut walaupun dengan tangan yang berlapik. Apa lagi? Pergilah cepat! Hei. Panas dia. Mana baju ni? Badang ni tipu aku ke? Tak jumpa pun. Dah lah panas ni. Apa ni tu? Ha, tu batunya. Aku dah jumpa. Aduh. Ininya kepala aku. Anak aku. Tangga, akulah ibumu. Sida rumah. Akulah yang melahirkan kau dan membesarkan kau. Adakah kau sudah lupa, Tanggang? Siapakah orang tua ini? Dia mengaku sebagai ibu tuan. Betulkah Tidak, tuan? aku sudah tidak mempunyai ibu lagi. Halau dia daripada sini sekarang. Tanggang, Tanggang. Akulah emak engkau. Lihat ini, ibu bawakan pisang salai kegemaranmu, nak. Pergi! Apalah nasibku. Tanggang, Tanggang. Kenapalah engkau lakukan begini kepada emakmu? Oh Tuhan yang Maha Agung, Engkau timpakanlah laknat kepada anakku itu. Engkau tukarkanlah jasad dan hatinya menjadi batu, supaya ia menjadi tanda laknat yang tidak terampun. Kenapa ni? Oh tidak! Ibu! Ibu! Maafkan Tanggang, Ibu! Tanggang mengaku Tanggang anak ibu. Tanggang, Tanggang. Kenapa engkau begini, nak? Sabar ya makcik. Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Siapakah gelaran anak ini? Hamba tidak pernah melihat wajahmu di sayung ini. Saya bukanlah sesiapa di alat ini. Tetapi hanya hamba Allah yang tersesat di dunia ini. Bersesat? Oh, rupanya masih ada lagi manusia alam sebalik sana yang datang kemari. Kamu ini mesti tidak mendengar kata dan melanggar pantang larang. Ingat, setiap pantang larang yang diwujudkan ada sebabnya. Tapi setiap kesalahan yang dilakukan pun ada hikmahnya. Anak tunggu sebentar ya. Ini makcik telah buat khas untuk kamu. Orang seperti kamu. Minumlah air ini. Kemudian kamu pulanglah ke jasad asalmu. Jangan kau biarkan ia terlalu lama tanpa penghuni. Kau kelak ia tidak akan menerimamu lagi. Satu lagi, jangan lupa untuk beri pesanan kepada manusia alam sebalik sana, supaya janganlah mereka lupa ke asal usul mereka. Serta jangan mereka lupa untuk sentiasa berbakti kepada orang tua ya nak, walaupun mereka terpaksa melakukan segalanya hingga kepada akhir hayat mereka. Baik, terima kasih makcik. Aduh, sakitnya kepala. Aku di mana ni?
Aduh, aku dah balik ke? Saya rasa sampai di sini saja.